Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, akan lepas. Dia turun je. Tapi dia control brake untuk kita. Okey. In fact, kelebihan kereta ni, dia siap boleh reverse balik. Kita try jap. Okey. Okey. Try. Okey, kita reverse balik. Boleh reverse balik. Thing first, this car basically runs on 2 wheel. Okey. So we can change to 4 wheel lah once kalau kata kita detect there is no traction or whatsoever. Alright. Okay, let's go. First kita naik atas roller. Okey. Wow. Okay, right now kita tayar belakang dekat roller. Because kereta ni rear wheel. Okey. So kalau kita jalan tak ada traction. So what we did, in case kalau situation macam ni, and go to 4L. Okey. Okay, dia akan engage. Dengar dia bunyi tu kan? Dia akan engage. So masuk D. Then so dia akan detect whichever yang perlukan banyak traction, dia akan bagi banyak power kat situ. Okey. Dia ada sensor lah. Yes. So next kita akan try dia punya suspension lah. So memang obstacle dia memang okey. So kita maintain dekat 4 wheel lah. Okey. Next turun, kita akan try dekat batu pula. Okey. Dia ada few function, kita tukar pada N. So yang ni tukar ni. Okay. Ini mud, yang ni rock. Okey. Memang ada rock mode untuk mode macam ni. Okey. Once kita dah tukar, kita masuk D, jalan. So dia memang terus memang grip lah. So next kita akan try bungee pula. Okey. This car boleh handle maximum 700 mm. So yang ini 600. So kita akan turun. So boleh dengar bunyi exhaust kat belakang. Air kumpul kat situ kan. So saya berhenti kejap. Boleh buka tingkap, tengok berapa dalam air dia. Kalau turun ni paras, nak kata betis pinggang lah. Killer rim hilang lah. Rim hilang lah, betul. So kalau jadi situation macam ni, tak payah buka pintu, just jalan normal je, tukar mode tadi tu. Dan kita jalan. Bila kita dapat angle macam ni, kan contoh kita keluar daripada kawasan ni, kita berhenti kejap, bagi air tu keluar dulu. Okey. Air drain apa semua dalam 5 ke 10 saat macam tu. Okey. Lepas tu kita jalan. So once kita jalan, okey, itu penggunaan 4 wheel lah. Okey. Okey, kita akan pergi ke zone B pula. Before that, saya convert balik kepada 2 wheel. Okey. Dan dia akan engage 2 wheel, dia akan pergi normal mode. Okey. Dan dia akan jadi a normal car untuk drive. Okey. Normal je.
kita boleh tekan minyak macam biasa. Relax. Dia tak ada rasa macam gambar-gambar dulu bawa Pajero ke apa kan. Tak ada feel tu dah. Biasa normal car je. Steering pun light. Kalau nak sport boleh, ada function sport. Dia ada berapa mode? Dia ada 3 mode. Okey. Light, comfort dengan sport. Okey. Kalau light tu macam tight parking ke apa, boleh lah pakai light kan. So ni zone B. Okey. Kita ada few obstacle lah. Okey. So kita try je lagi. Alright. Tak ada orang. Ini urban twister. So kita akan tengok kereta akan flex. Kalau ada setengah kereta, bila kita flex macam ni, dia berbunyi. Nanti boleh nampak kat cermin tu nanti. Okey. So kita tukar mode, tolak ke N, tukar 4L. Dan once dah engage, ni dah engage. Dan nanti kita tukar kepada road mode, mountain mode. Okey. So mountain mode, kita lock differential. Okey. So that power will equally distributed lah. Dia lock terus lah. Okay, once kita lock, okay. So ni memang tayar memang akan bend kau-kau je. Boleh tengok kat cermin tu. Boleh nampak terangkat. Lepas tu dia lipat tu kan, ke belakang kan. Nampak dia terlipat tu kan. One will go with the 300 first, then later 500. Next, maintain setup yang sama, mode yang sama. Kita naik set macam ni. Yang ni 45 degree. Wow. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Belum habis lagi? Okay. Uish, dia lekat macam ni baik. Lepas tu kereta ni boleh berhenti macam ni, keluar kereta lepak-lepak, lepas tu nak turun balik pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kita dah turun, kita berhenti kejap. Kita off dulu lock differential ni sebab kita nak U-turn. Kalau tak susah nak U-turn. So next kita try baby ramp. Ni kecil je. Depan tinggi. Okay, kita align dulu kereta. Okay, kita pergi lock balik differential. Okay, let's go. Right side a bit. So ni nak tunjuk maintain straight. Turun macam ni pun dia grip. Maknanya dia tak licin lah. Dia tak licin, betul. Yang ni kita pakai brake kaki sendiri. Okay, next 40 meters up, and then 45 degree angle. Ready ya? Ready. Okay, jom. Maintain straight. Okey, sampai atas kita ada button hill descent control. Okey. Yang ini dia akan tolong kita untuk brake masa turun. Maknanya the moment dia detect kereta ni nak turun, motion angle ke bawah, ada terus assist. Kalau tengok kaki saya, ya, saya pegang steering. Saya nak tingkat untuk keluarkan ni kejap boleh? Boleh. Okey, kejap. Okey. Alright. So sambil-sambil tu boleh tengok kaki. Okey. The moment saya lepas je, dia terus turun, dia terus assist. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, akan lepas. Dia turun je. Tapi dia control brake untuk kita. Okey. In fact, kelebihan kereta ni, dia siap boleh reverse balik.
Oh. Oh. Kita try jap. Okay. Okey. Try. Okay, kita reverse balik. Boleh reverse balik. Tak semua kereta boleh buat macam ni. Okay. The right side a bit. So next kita try lagi hit distance sekali lagi. Okey. Saya lepas. So dia akan turun sendiri. Perfect. Lepas itu kita akan rasa suspension macam keras sikit kan. Rasa macam bouncy sikit apa semua kan. Okay, the moment kita dah sampai bawah ni, kita pergi ke end balik, pergi ke two wheel balik. Okey. And then dia back to normal mode. Alright. So dia normal mode, bawa macam kereta biasa. So kereta ni dah ada CarPlay lah. Ada Apple CarPlay, Android Auto, Android Auto pula. Apple CarPlay, Android Auto lah. Wired. Oh, okey. Dia wireless charging. Storage dia pun agak besar juga. And then dia ada manual mode, dia ada eco mode juga. Kalau 500 dia hybrid. Dia boleh jalan EV full, dia boleh mix juga. Kereta ni datangkan dengan dashcam sekali. Kereta ni dia datang, kalau aksesori dia SA bagi tahu dia akan bagi dengan dashcam sekali. Okey. So dia punya sensor dia ada depan, Keliling reverse, kiri kanan lah. 360 betul. Okay. Alright. Alright, Terima thank you. kasih.